Kalau korang berani, sebut nama ni 3 kali depan cermin dalam bilik gelap. Paling best dalam bilik air. Tutup lampu pada jam atas 12 malam. Paling sakral pada pukul 3 pagi. Bloody Mary bermula dari Eropah. Ada yang percaya dia adalah wanita yang mati dibun, dan ada juga versi yang percaya Bloody Mary adalah sejenis sihir yang terperangkap di dalam cermin. Antara ritual yang paling terkenal adalah berdiri di hadapan cermin seperti visual yang berada di belakang dengan menyebut nama yang tertera pada cermin. Kemudian kalau korang tenung lama-lama, korang akan perasan mungkin muka korang kelihatan nampak seperti bedar, seolah-olah dicakar. Tapi tak kurang juga ada yang hilang suara selepas ritual ini. Sebelum tu, aku beri amaran. Kalau korang seorang yang psikik ataupun badan korang mudah menarik makhluk halus, aku tak galakkan korang cuba permainan ni. Sebab bukan semua cermin dalam dunia ni yang korang boleh tenung lama-lama.